Benarkah kita diharamkan menyambut hari ibu dan hari bapa? Baik. Dia gini. Apa saja sambutan atau perayaan, pastikan ia bukan hak orang kafir. Kalau hak orang kafir itu atas nama agama, daripada orang-orang agama, itu perkara agama. Tak boleh campur. Hari ibu ini ialah asalnya daripada hari kepercayaan mitos orang Greek kuno beragama Majusi, yang mereka anggap tarikh itulah dilahirkan satu dewi yang sangat dipuja-puja dalam agama Majusi. Lalu tarikh itulah disambut ribu-ribu tahun sebagai hari dewi tersebut. Dan pada tahun 15 abad yang ke-16 sekali lagi dia dibawa ke dalam kerajaan di Britain dan Eropah, beberapa negara, dengan perbincangan daripada raja-raja untuk mendapatkan satu tarikh ini sebagai hari istimewa dalam agama Kristian. Lalu tidak mendapat apa-apa keputusan. Abad ke-19 baru mendapat kelulusan. Tarikh hari ibu itu dianggap tarikh keramat dan diberi cuti seluruh negara, dipersetujui oleh seluruh gereja-gereja dunia dan juga beberapa orang presiden, termasuk Presiden Amerika. Lalu kekallah tarikh hari ibu itu sampai ke sekarang. Jadi ulama larang sebab tarikh itu tarikh menjadi tarikh kebanggaan, kepercayaan mitos dalam agama Majusi. Akhirnya terbanggalah dalam satu hari besar dalam agama kalender Kristian. Jadi kalau boleh tak sah lah, kita ambil lah hak Nabi pesan, wabil walidaini ihsana, pada dua ibu bapa buat baik semua. Tak ada tarikh. Faham lagi? Ni nak tunggu tarikh. Tarikh ni baru nak pergi jumpa ibu, tarikh lain buat dah. Faham? Ini sudah masuk ikut agama lain. Sedekah demi sedekah.